Cara solat sunat Aidil Adha sangat mudah. Yang pertama sekali kita niat dulu. Macam mana niat dia? Ikut saya kita niat sama-sama. Usalli sunnatan Aidil Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau imam lillahi ta'ala. Sahaja aku semaya sunat Aidil Adha 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kalau menjadi imam, sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Solat sunat Aidil Adha juga dia ada 2 rakaat. Di rakaat pertama kita takbir sebanyak 7 kali dan diselangi dengan tasbih. Di rakaat kedua kita takbir sebanyak 5 kali diselangi dengan tasbih juga. Jadi macam mana cara dia? Cara dia sangat mudah. Kalau boleh share dulu video ni kepada semua orang, biar semua orang dapat. Mudah-mudahan beri manfaat kepada diri saya dan kepada semua yang tengok video ni, insya-Allah. Di rakaat pertama kita takbir sebanyak 7 kali. Tidak termasuk dengan takbiratul ihram. Contoh dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru dikira 1 dan diselangi dengan tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kita masuk takbir yang kedua, Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. Yang ni adalah takbir yang ketujuh. Selepas habis takbir yang ketujuh, kita terus dengan Al-Fatihah. Jangan diselangi dengan tasbih dah. Maknanya kita kena ingat selepas takbir yang ketujuh terus dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Dan selepas baca Al-Fatihah, kita boleh baca mana-mana surah yang kita ingat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru dikira takbir yang pertama. Sama juga diselangi dengan tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Selepas takbir yang kelima diteruskan dengan Al-Fatihah tu. Tak ada dengan tasbih dah. Mana tu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus baca sampai habis. Sama juga selepas Al-Fatihah kita boleh baca mana-mana surah yang kita ingat, insya-Allah. Jadi kita rokok, kita iktidal, kita sujud dan sampai habislah kita bagi salam, insya-Allah. Jadi insya-Allah di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada seluruh umat Islam. Mudah-mudahan Allah Taala menerima segala amal ibadat kita dan kita semua dapat berkumpul di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, insya-Allah. Assalamualaikum.